5 negara dengan ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara. Hari ini jom kita tengok negara manakah yang mempunyai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sebelum itu jom kita pergi ke tempat yang kelima. Di tempat yang kelima adalah negara Vietnam dengan 429 bilion. Negara Vietnam mempunyai ekonomi berdasarkan ekspor yang sangat tinggi. Mereka ekspor pelbagai benda seperti pakaian siap dan juga barangan-barangan elektronik. Di tempat yang keempat, negara dengan ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara adalah negara Filipina. Negara Filipina tidak terkecuali seperti negara Vietnam, mempunyai ekonomi ekspor yang sangat tinggi, membolehkan mereka mencapai ekonomi sebesar 437 bilion US dollar. Di tempat yang ketiga, ini negara ni special sikit. Negara Singapura mempunyai ekonomi ketiga terbesar di Asia Tenggara. Negara Singapura mempunyai GDP sebesar 501 bilion. Negara ini ekonominya berasaskan sektor perkhidmatan. Tidak seperti negara-negara lain di dalam list ini. Negara ini berasaskan ekonomi perkhidmatan dengan sektor kewangan merupakan sektor terbesar di dalam ekonomi negara ini. Di tempat yang kedua, negara ini dipanggil sebagai The Detroit of Asia kerana mereka mempunyai kemampuan otomotif yang sangat tinggi. Ini adalah negara Thailand yang mempunyai ekonomi sebesar 514 bilion GDP. Negara ini mempunyai sektor otomotif yang sangat-sangat kompetitif. Di tempat yang pertama, ini merupakan negara yang terbesar di Asia Tenggara dan juga merupakan negara dengan populasi yang paling besar di Asia Tenggara. Negara ini sangat-sangat kaya dengan sumber asli dan juga mempunyai tenaga kerja yang sangat membangun. Negara ini merupakan negara Indonesia yang mempunyai GDP sebesar 1.317 trilion. Yes, trilion guys. Ini juga merupakan negara yang mencapai kedudukan trilion pertama di Asia Tenggara. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya Octoman Fazil dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.